Berdirinya saya di sini bukanlah untuk meraihkan kegembiraan semata-mata, tetapi untuk mengakui satu realiti yang pedih. Tanpa kita sedar, hanya berbaki 2 minggu sahaja lagi untuk kita bergelar pelajar di sekolah ini. Selama 6 tahun atau mungkin 7 tahun bagi sesetengah daripada kita. Sekolah ini bukan sekadar bangunan, batu dan juga simen. Ia adalah rumah kedua, tempat kita jatuh, tempat kita bangkit, tempat kita belajar erti Kami tahu tangan yang menghulur kapur itu kadang-kadang penat, suara yang menegur kami kadang-kadang serak, mata yang memantau disiplin kami kadang-kadang mengantuk. Tetapi tidak pernah sekalipun hati kalian penat menyayangi dan mendidik kami. Kami memohon maaf, maafkan kami atas segala kenakalan, tawa yang keterlaluan di belakang kelas, tugasan yang lambat dihantar, dan mungkin kata-kata yang pernah mengguris hati kalian. Di sebalik ketegasan kalian, kami tahu tersimpan doa yang tidak pernah putus untuk kejayaan kami. Wahai rakan-rakan seperjuangan Darjah 6, mungkin 10 tahun dari sekarang kita akan bertemu semula. Ada yang sudah berjaya sebagai doktor, juruterah, usahawan dan atau guru seperti mereka. Saat itu, jangan kita lupa dari mana asal usul kita. Jangan kita lupa persahabatan yang terjalin di bawah bumbung ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul rindu yang bakal bertemu. Kepada warga SKBT, terima kasih atas kenangan. Kepada guru-guru kami, terima kasih atas ilmu dan pengorbanan yang tidak terbalas. Kepada rakan-rakan, jaga diri baik-baik dan jaga nama sekolah. Selamat tinggal sekolahku. Selamat tinggal cikgu-cikgu kami. Doakan kejayaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Adami